bersama Kina dalam rancangan Runut Menari. Pada kali ini, Kina akan menerokai satu lagi muzik tradisional. Kalau nak tahu, tunggu Kina dan tetamu undangan selepas ini. Bersama Kina lagi dalam rancangan Runut Menari. Tanda dia, okay? Senang tau. Agak. Minggu ini, Kina menuju ke Skudai Johor untuk bertemu kenalannya, Fazrin, yang akan membawa Kina berjumpa dengan pembuat alatan muzik angklung iaitu Encik Jumian dan juga melihat persembahan kuda kepang. Assalamualaikum. Apa khabar ni? Alhamdulillah sihat. Tahu Kak Nina, ini adalah Pak Mian. Pak Mian. Dia lah yang bertanggungjawab dalam menghasilkan angklung. Angklung? Berapa lama dah Pak Mian membuat angklung ni sebenarnya? Pak Mian buat angklung lebih daripada 30 tahun dulu lah. Tahun? Ya, saya. Lamanya. Jadi bagi Kina lah kan, angklung ni kan dia berbuat daripada buluh. Ya, saya. Jadi macam mana Pak Mian mencari buluh tu? Kalau nak tahu jawapannya, jom kita ke kebun buluh. Kebun buluh? Ya. Jom kita pergi. Ya, jom. Pak Mian? Ya, saya. Ini buluh apa ni? Ini buluh hitam, yang ini buluh hitam. Yang ini paling sesuai lah untuk dibuat angklung. Tapi kita akan pilih yang mana yang cukup tua. Berarti ni kita cukup tua lah ni. Pak Mian, setelah buluh ni dah dipotong kan, ditebang semua, selepas ni proses apa pula? Kita nak proses jemur ke? kita bukan jemur, kita tak boleh terus dari jemur. Bila dia basah ni, kita akan sandarkan di tempat yang redup, lebih kurang 3 minggu. Setelah dia layu, baru kita proses rendam ubat dalam 3 minggu lagi. Lepas tu kita akan jemur, tapi bukan tempat yang panas penuhnya. Jadi dia akan pecah. Jemur tempat yang agak-agak terang gitu je lah, je tempat kering je. Pak Mian, sekarang ni boleh ceritakan proses pertama kita nak buat angklung macam mana? Boleh, insyaAllah. Okey, yang proses pertama kita akan pilih saiz yang kita gendaki. Ini buluh hitam hitam ni kita akan buat di 2 saiz Melodi ni ada 2 saiz, anak dan ibu. Ini kita akan buang kuku yang ada ni. Jadi kita akan buat kaki kaki untuk tabung angklung. Ukuran yang kita nak, yang akan kita buat ukuran ni untuk saiz B, berarti ukuran ni ada 5. Tengah-tengah pada tiang ni. Satu angklung tu berapa lama boleh siap, Pak Mian? Masa berapa lama? Satu unit lebih kurang 2 hingga 3 jam lah. 2 hingga 3 jam saja? Oh, mencari nada. Tengok ni satu proses yang unik lah. Dia bergantung pada satu melodi. Peralatan yang panggil, saya tak pernah nampak peralatan apa. Tapi dia bergantung pada peralatan tu untuk mencari nada yang betul. Okey, lepas tu kita akan ukur. Yang tadi tu 5, berarti kan lepas tu satu oktav, lepas tu 12 tengah nada. Berarti tu naikkan daripada 12 tu kan. Jadi kita akan letak kepada 17. Buluh apa lagi yang boleh digunakan untuk menghasilkan? Banyak buluh. Buluh tali, buluh joran, buluh manis. Tapi mana dari segi perbezaan nada dia tu berbeza? Yang ukuran nanti kan berbeza lah. Lain jenis buluh, lain juga cara ukuran dia tak sama lah agak-agak dia. Proses seterusnya kita akan buat maksudnya
Ya. Bawah ni tapak. Penonton di rumah, ini adalah proses terakhir, itu proses mengikat angklung ni. Lepas ni siaplah angklung ni kan? Ya, siap. Ini adalah tali terakhir untuk jadikan satu angklung ni. Pak Mian, biasa kan angklung yang kecil ni ke ataupun yang besar ni susah nak buat? Meski pembahasannya kecil susah. Kecil ke susah? Kenapa? Nak tuning tu susah, nak kecil kan. Nak cari nada dia susah. Sebenarnya Pak Mian, Ya. angklung ni ada kaitan dengan tarian kuda kepang. Kuda kepang ni sinonim lah dengan angklung. Kalau rasa kuda kepang ni kalau tak ada mesti angklung ni macam kurang, macam sumbang lagi sebelah. Jadi kena ada. Ini dia penonton di rumah, angklung yang dah siap. Cuba sikit main lagi. Rasa macam mana bunyi dia tu. Penonton di rumah, inilah angklung yang telah siap dihasilkan. Dan terima kasih kepada Pak Mia kerana sudi menunjukkan cara macam mana nak buat angklung ni. Barulah Kina dan Yen faham. Bunyi dia. Letak tangan dua di sini dah. Tadi kita dah tahu cara macam mana kita nak buat angklung ni. Betul. Sekarang ni tiba masanya kita tengok pula macam mana kita nak buat kuda kepang. Kuda kepang. Jadi tunggu lagi. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar? Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum. Okey, Kina. Ni nak kenalkan. Inilah dia Encik Naim bin Marjani ataupun lebih dikenali sebagai Pak Naim. Oh, Pak Naim. Dialah yang bertanggungjawab dalam menghasilkan kuda kepang. Oh, jadi Pak Naim, Ya. hari ni kita datang, boleh tak tunjuk kat Kina sikit macam mana proses nak membuat kuda kepang ni dan ceritakan sikit kepada Kina dan penonton di rumah sana macam mana cara nak terproses nak buat kuda kepang. InsyaAllah saya boleh. Okey. Mula-mula ni ambil bulu yang bulat ni. Oh, bulat. Belah-belah. Dia kacau je dulu lah. Ini proses ni. Oh, jadikan macam ni. Dia punya proses. Kenapa perlu jadikan dia macam ni, kecil macam ni? Ya, memudahkan untuk memproses cara-cara proses. Ini bulu apa ni, Pak Naim? Ini dinamakan dia buluh tali. Buluh tali. Pertama, dari raut panjang dari raut. Ini raut namanya. Ini baru dia susun. Keadaannya macam biasalah. Macam biasa. Dan kebiasaannya untuk buat kuda kepang ni harus dimulakan dengan badan dulu. Dia biasa ada kepala kan dia. Kita pulang pada kita buat lah. Tak kepala dulu ke, boleh ekor dia dulu, boleh badan dia dan boleh semua. Berapa lama siap Pak Naim satu kuda kepang? Kuda kepang dah siap kan dengan cara tu. Hanya aja 1 hari tu siap. 1 hari saja. Dari prosesnya lagi dengan buat bingkai lagi macam masalah. Okey. Tinggal sikit je lagi. 2 1 ni. Oh, ini masuk bawah. Mana yang 2?
Ni dua balik. Betul? Sama dia punya lembutan. Pak Naim, dah berapa lama Pak Naim membuat patung kuda kepang? Kurang lebih dah 10 tahun lah. 10 tahun? Biasanya kuda jantan ke kuda betina yang banyak dihasilkan? Banyak hasilkan kuda betina. Hasil jantan oleh kalau betina dalam kita ada satu grup 9 ekor. Satu jantan. Pakai penghulunya lah. Ketua. Ni dia kuda yang telah siap dipotong, iaitu kuda betina tu Ya. Jadi apa pula proses seterusnya tu? Tak sabar nak tengok ni. Prosesnya pasang bingkai. Pasal bingkai. Kapit. Inilah dia kuda kepang yang telah siap dipasang bingkainya. Cantik tak? Terima kasih. Cantik. Memang cantik. Jadi selepas ni proses apa pula awak? Corak. Dia corak kan? Apa corak yang awak selalu buat? Kita rasa lah. Tu. Berapa lama cat ni tahan? Tahan pada apa? Badan kuda kepang. Ya, tahan bertahun lah. Bertahun. Ni pasal dia tak ada makan apa tu kata bubuk. Dah siap dia color baru kasih siapa habis. Simpan dalam masa bajak. Udah kering. Baru ada pasang punya rambut. Rambut baru pasang. Tutup dia punya ni untuk mencirikan pasang dengan rambut rambut. Jadi inilah dia patung kuda kepang yang telah siap dihasilkan kan tu? Ya. Ini adalah kuda betina dan terima kasihlah kepada Atuk Sudi mengajar Kina dan Yin macam mana nak buat proses. Terima kasihlah sudah datang ke sini. Semoga dapat berjumpa lagi. Kalau ke Pekan Rengit, jangan lupa singgah di Agro Bazaar Shop yang diwujudkan oleh Fama untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh usahawan IKS di seluruh negara. Terdapat pelbagai produk yang dipasarkan di Agro Bazaar ini seperti kuih baulu, keripik ubi, keripik pisang, kuih cincin, pelbagai jenis kuih muih, coklat dan macam-macam lagi. Kenapa Yin minat dengan bidang muzik kuda kepang ni? Saya tak tahu lah, tapi ikut naluri hati saya, benda ni secara semula jadilah. Saya memang begitu asyik mendengar muzik tradisional ni kan. Berasaskan bila kita dengar angklung dengan gendang dia apa semua kan. Pada awalnya memang saya tak nafikan. Pada awalnya memang saya biasa je, tapi dah lama kelamaan saya macam tertarik tau. Tertarik dengan tarian ni lah. Dengan tariannya, dengan muzik alunan dia, gemersik dia tu. Boleh tak ajar Kak Kina sikit macam mana nak menari kuda kepang? Kak Kina datang sini nak belajar kuda kepang ni. Boleh. Salah sini. Kita kena bangun dah ni. Bangun. Jadi biasa kali pertama lah saya belajar dulu, memang kena belajar dari segi gerakan kaki dia lah. Kaki dia jadi. Jadi kaki pertama, asas kaki pertama biasa yang biasa kayak gini kita enjut. Kaki enjut. Kita macam ni, biasa gini. Gini. Kita akan enjut. Tu macam tu. Lepas tu selain daripada satu rentak tu, yang biasa asas yang biasa begini. Macam kuda lah. Memang macam kuda. Nama pun kuda kepang lah. Betul. Jadi selain daripada menjadi penari dalam kuda kepang ni, apa lagi peranan Yin dalam tarian ni? Dalam tarian ni, selain daripada menjadi penari, saya juga peranan main muzik.
Main muzik? Main muzik kuda kepang. Dia kuda kepang dia ada gendang, dia ada jidul, dia ada angklung. Tapi saya berkemahiran dalam bidang angklung. Jadi, sebab saya tak tahu saya betul minat dengan angklung. Start dari situ saya ada 3 angklung yang saya kan. Start daripada awal tu ada 3, 1, 2 dengan 3 tu, 3 saya boleh. Satu hari kan, adakah Yin akan teruskan profesion bermain kuda kepang ni ataupun ada cita-cita lain ke? Saya mungkin akan mengejar cita saya dulu, tapi kuda kepang ni tetap jadi hobi saya. Memang. Tapi sebelum tu apa cita-cita Yin? Cita-cita saya adalah tak boleh bagi tahu lah. Yalah, akan meneruskan jugalah. Akan meneruskan juga sebab minat saya betul dalam kuda kepang ni. Sampai saya kaji balik sejarah kuda kepang tu macam mana. Saya juga kaji balik penumbuhan dia macam mana. Saya yang kena buat balik semua tu. Sebab dasar minat saya yang dalam. Adakah Yin ada sedikit nasihat untuk diberikan kepada remaja-remaja di luar sana agar terus meminati dan memelihara muzik kuda kepang? Nasihat saya lah kepada remaja kat luar sana tu agar untuk meminati tarian-tarian dan muzik-muzik tradisional seperti kuda kepang dan barongan, zapin dan semua. Dan memang inilah seni kita sebenarnya. Seni kita daripada dulu lagi. Kenapa kita harus memperagungkan seni daripada luar, tapi seni kita sendiri kita tidak jaga. Itulah nasihat saya. Dan kuda kepang ni kalau satu benda je, kadang remaja ni takut nak tengok. Macam ni takut, lepas tu tengok macam apa-apalah, macam kampung, terlalu kampung apa semua. Bagi saya, benda ni bukan terlalu kampung apa semua, tapi benda ni lah yang perlu dinaikkan. Martabat kita dipelihara. Itulah nasihat saya. Sekarang Kina bersama dengan kumpulan Sinar Warisan Kampung Sungai Nibong, Batu Pahat, Johor. Jadi pada malam ini Kina akan menari kuda kepang bersama dengan mereka. Jadi saksikanlah persembahan ini. Pakcik Amin, apakah alatan muzik yang digunakan dalam tarian kuda kepang? Alat muzik tarian kuda kepang ni lah. Yang pertama gendang, gong dan angklung. Dan angklung. Dan di antara gendang, gong dan angklung ni, yang manakah alat muzik yang paling penting? Paling penting gendang. Gendang. Dengan gong lah. Sekarang kita bersama dengan adik Syakila. Adik, boleh tak ceritakan sikit macam mana penglibatan adik dengan tarian kuda kepang ni? Penglibatan saya bermula daripada adik saya. Dari situ saya minat. Memang saya sukalah dengan menari ni. Bila adanya berada dekat dengan kampung saya sukalah. Tadi adik cakap pendorong adalah adik kan? Selain itu, mak ke ayah ke ada tak yang mendorong adik supaya menyertai kuda kepang ni? Ada, daripada dulu memang ada. Tapi saya tak diberi galakan lah sepenuhnya. Bila adik dah menyertai, barulah saya teruskan. Jadi sebagai remaja sendiri kan, macam mana adik nak membawa remaja di luar sana, kawan-kawan sekolah ke kan, untuk menyertai kuda kepang ni, tarian-tarian ni? Jika ada minat dalam sesebuah tarian, silalah join dengan kumpulan kami. Tarian kuda kepang ni satu tarian budaya atau kesenian orang Jawa yang unik. Kemudian dengan gerak langkahnya yang begitu pelbagai, orang kata ragam. Nah, uniknya kuda kepang ni, tarian kuda kepang ni, yang bezanya lain daripada muzik yang lain. Dia taklah mana dari kita nak meninggalkan macam muzik tradisional Melayu, ya.
Cak Inang, Asli joget ya. Tapi tarian kuda kepang ni keseruannya itu adalah dalam segi bunyi angklungnya. Kenapa remaja kita sekarang ya tidak mahu mendekati dengan tarian tradisional. Ini kuda kepang ni salah satu tarian tradisional budaya orang Melayu juga, cuma ditarikan oleh masyarakat Jawa. Ya. Dan masyarakat Jawa ni unik masyarakatnya. Dan persembahan dia kalau tidak ada tari kuda kepangnya, tidaklah begitu meriah sesuatu tamasya. Jadi untuk mendekati, saya kata mestilah di pihak-pihak yang tertentu, ya, seperti badan-badan kesenian kebudayaan, adakan bengkel-bengkel sama ada di sekolah, ya, di persatuan belia dan di badan-badan kesenian. Meskipun tarian kuda kepang dikatakan agak kurang mendapat perhatian dari generasi muda, namun semangat kesenian bagi penduduk di sini untuk mengekalkan tradisi kesenian kuda kepang ini patut dicontohi. Penerokaan Kina dalam muzik dan tarian kuda kepang berakhir di sini dan jangan lupa di minggu hadapan banyak lagi yang dapat dikongsi dalam rancangan Runut Menari.